Kalau nak kahwin dengan YB je sebab ada duit tu salah. That's wrong. That should not happen. YB Syed Saddiq dah memperingatkan Bella awal-awal. Kalau kahwin dengan YB ni sebab nak ada duit, itu salah. Should not be happen. Jadi perkahwinan ini bukan sekadar ikatan peribadi, tetapi dia merupakan satu refleksi identiti dan juga nilai seseorang. Gambaran identiti dan nilai seseorang. Jika faktor material, faktor sebab ada duit yang diambil kira di dalam perkahwinan, maka perkahwinan itu akan terbawa ke arah itu je lah. Sebab itulah kalau mula dah menghadapi masalah keuangan, tak ada duit, perkahwinan tu menjadi terumbang-ambing, jadi huru-hara. Sampai ada yang mengatakan bahawa terjadinya pembunuhan apa semua dalam keluarga, akhirnya bapaknya pula bunuh diri disebabkan oleh masalah keuangan. Sebab itu yang menjadi teras dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, kalau nilai kasih sayang, cinta, kebahagiaan yang dicari, maka kita boleh yakin rumah tangga itu akan bertahan dengan lebih lama walaupun menghadapi pelbagai masalah. Nampak YB Syed Saddiq ni, dia kata itu bahaya, itu should not be happen. Kalau duit menjadi teras, menjadi asas dalam perkahwinan, maka yang kita takut, dia dengan mudah boleh menjejaskan keseimbangan emosi kita. Itu yang sebab kita hilang pertimbangan. Memang pun kita faham ramai orang susah, tapi itulah gambaran suka duka di dalam perkahwinan. Sebenarnya apabila seseorang itu dia berkahwin kerana faktor material, faktor duit, mudah sangat dia akan wujud konflik dalaman. Mudah sangat akan berlaku ketidakselarasan kognitif, ketidakseimbangan emosi, hilang pertimbangan.